Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sul wa ma'mul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana limpah taufik inayahnya Allah Taala izinkan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan pada tahun ni. Dan alhamdulillah kita dah berpuasa selama lebih kurang 21 hari. Dan masih berbaki pada kita lebih kurang 9 ke atau 8 hari lagi untuk kita meneruskan puasa kita. Dan insyaAllah kita dah mula masuk pada 10 malam yang terakhir ini. Maka ini adalah satu saat yang ditunggu-tunggu. Walau bagaimanapun sebelum kita masuk ke dalam tajuk kita, seperti yang saya maklumkan, insyaAllah kita akan baca sedikit daripada petikan daripada kitab Marhaban Ya Ramadan ini, iaitulah berkenaan dengan bab Lailatul Qadar, supaya menjadi persediaanlah kepada kita untuk mencari malam ini dan juga mendapatkan sebanyak mungkin anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mendapatkan malam ini, insya-Allah. Ala kulli hal, sebelum kita masuk ke dalam Lailatul Qadar, suka untuk saya ingatkan, walaupun kita dah berada di penghujung Ramadan ni, untuk bahawasanya nilai setiap hari di bulan Ramadan ni dia tak sama dengan nilai sehari di luar Ramadan. Dan perkara itu kita boleh fahami daripada perbahasan para ulama. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab fiqh, antaranya seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Imrani Al-Yamani Al-Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Bayan, beliau membawa perbezaan pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan masalah qada puasa. Jadi kata beliau, para ulama khilaf dalam masalah qada puasa. Ada ulama, dan ini pendapat yang muhtamad dalam mazhab Syafi'i, mengatakan andai kita tak puasa sehari, kita kena qada sehari. Itu maklum. Tetapi tak semua ulama berpendapat begitu. Ada ulama, contohnya Imam Ar-Rabi'ah rahimahullah, mengatakan kalaulah seseorang tu dia tak puasa sehari, dia kena qada 12 hari. Imam Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah, salah seorang daripada fuqaha sab'ah kota Madinah dan menantu kepada seorang sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Sa'id bin Musayyib, dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahawasanya andai seseorang tu dia tak puasa sehari, maka dia kena qada 30 hari. Untuk setiap hari Ramadan yang dia tinggalkan, dia kena qada 30 hari di luar Ramadan. Dan kata Imam An-Nakhai rahimahullah, salah seorang tabi'in juga, mengatakan apa? Mengatakan andai seseorang tu dia tak puasa sehari, maka dia kena qada 1000 hari. Kan? Ni lagi jenuh. Kan? Bayangkan kalau tak puasa 30 hari, 30 kali 1000, tak 30,000. Betul, 30,000 berapa tahun?
Berapa tahun tuan-tuan? Tu baru satu Ramadan. Saya kira-kira rasa macam dekat 80 tahun juga. Betul? 80 tahun? Ada? Rasa lebih lah, lebih kurang. Yalah, sebab setahun 360 hari, 10 tahun baru 3,600 hari. Kali 10 lagi lah. Betul? Lebih kurang? Kan? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dekat 80 tahun lebih. Jadi nak qada saja dekat apa? Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu sehari di bulan Ramadan ni tak sama dengan sehari di luar Ramadan. Jadi jangan sia-siakanlah tuan-tuan. Jangan sia-siakan sehari pun di bulan Ramadan ni, jangan sia-siakan. Okey. Walaupun bukan Lailatul Qadar, tetap dia punya pahala tu sangat besar. Apatah lagi kalau dapat Lailatul Qadar, tak dapat pun kita tak rugi insya-Allah. Kan? Sebab apa? Ramadan ni penuh dengan apa? Penuh dengan anugerah-anugerah Allah, penuh dengan pahala-pahala yang kita boleh dapat. Tetapi kalau dapat pula Lailatul Qadar, nurun ala nur. Nikmat ala nikmah. Betul? Ni nikmat di atas kenikmatan. Ini anugerah atas anugerah yang Allah Taala nak bagi kepada kita. Boleh tuan-tuan? Oleh itu kalau sebab ada sebagai orang dia macam tunggu Lailatul Qadar ni, hari lain dia tak nak beramal. Dia juga perangai macam tu. Saya nak beramal 10 malam terakhir tu pun malam ganjil dia. Malam-malam lain saya tak nak beramal. Sedangkan ulama punya khilaf tu, setiap malam daripada malam-malam Ramadan ni semua ada potensi untuk jadi Lailatul Qadar. Sekejap lagi kita akan bagi. Okey, sekejap lagi kita akan tengok dia punya inilah perbahasan tentang bilakah Lailatul Qadar. Baik. So kita nak baca sikit tuan-tuan, insya-Allah moga ada manfaat. Walaupun benda ni mungkin kita dah ulang-ulang tiap-tiap tahun, tapi kita ambil lah sebagai peringatan buat diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa qala. Dalil terhadap terdapatnya Lailatul Qadar adalah berdasarkan firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, 1000 bulan lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Tetapi jangan faham, kalau saya ibadah malam Lailatul Qadar macam saya ibadah 83 tahun. Tak. Kan? Allah Taala kata apa? Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Tak sama dengan 1000 bulan, lebih baik. Jadi lebih tu berapa? Tak tahu juga. Kan? Jadi unlimited lah. Allah Ta'ala boleh bagi tu berapa banyak yang Allah Ta'ala nak bagi. Boleh? Baik. So kita malam Al-Qadar ini dan kita kena faham malam Al-Qadar ni kata para ulama ialah dia dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Maksudnya umat terdahulu tak ada Lailatul Qadar ni. Malam Lailatul Qadar ni khusus untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Imam Dailami, annallaha ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadri wa lam yu'tiha man kana qablahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah memberikan wahaba ni bagi hadiah, kan, memberi anugerah, kan, wahaba telah memberikan kepada umatku Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, dan tidak memberinya Allah kepada umat sebelum mereka. Jadi umat sebelum kita tak ada Lailatul Qadar. Cuma ada sebahagian ulama kata menjelaskan bahawa malam Al-Qadar ni dah ada sejak zaman dulu, dia ada. Cuma dia terjadi zaman dulu tapi hanya diberi kepada para nabi je. Okey, hanya diberi kepada para nabi. Selain daripada nabi, maksudnya umat-umat nabi terdahulu dia tak dapat Lailatul Qadar ni. Jadi semalam saya kuliah kat sini. Dekat student University of Cyberjaya tu kan, UOC. University of Cyberjaya belakang ni kan. Jadi ada dah seorang student tu, dia tanya, dia kata, Ustaz, tadi dengar macam Ustaz ceramah sebab malam pun cerita pasal Lailatul Qadar kan lah. Ustaz kata puasa ni hanya untuk umat Nabi kita. Tak, mungkin saya salah cakap kot. Tapi saya kata tak, bukan macam tu. Yang menjadi khususiat umat ini ialah Lailatul Qadar. Sama juga puasa ni memang umat terdahulu dah puasa, betul? Tapi puasa dia orang tak sama dengan kita. Okey, memanglah Allah Taala sebut apa? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Tetapi dia orang bukan puasa Ramadan. Dia orang puasa bulan lain.
Dan dia puasa hari, dia punya tata cara puasa tu lain. Ya kan? Contoh Bani Israel dia puasa 40 hari. Tak, bukan 30 hari, dia puasa lebih 40 hari. Kan? Tapi lepas tu dia buat bid'ah apa lah, dia tambah je 50, lepas tu tambah je 60 hari. Tu adalah dia punya sejarah tu, tuan-tuan cuba carilah. Okey. Tapi kita puasa tu bukan khususiat kita, tetapi puasa Ramadan itu khususiat kita. Puasa di bulan Ramadan itu khususiat kita. Begitulah juga Lailatul Qadar ni khususiat untuk umat kita. Bagi sebagian ulama dia kata tak, zaman dulu ada tapi untuk Nabi je. Umat-umat orang-orang biasa tak dapat, untuk Nabi. Jadi ini special lah. Special umat Nabi SAW. Banyak benda sebenarnya kita ni, amalan kita macam mana amalan para Nabi zaman dulu. Ya kan? Antaranya kata para ulama ialah apa? Ialah ucapan syahadah kita sama dengan ucapan syahadah para Nabi. Ya kan? Ucapan syahadah kita sama dengan ucapan syahadah para Nabi. Para Nabi terdahulu, umat-umat dia kena mengucap macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia umat Nabi Musa, wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Kalau dia umat Nabi Isa, wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Tetapi Nabi Isa sendiri bila dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua Nabi terdahulu dia punya syahadah dia sama macam kita. Dia semua kena mengakui ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu perjanjian yang dia ambil dengan Allah Taala. Itu perbahasan kan. Kan kita ambil perjanjian bila Allah Taala kata alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidak aku ni Tuhan kamu, kita kata bahkan ya Allah kami menyaksikan memang kau lah Tuhan kami kan. Jadi Allah Taala ambil perjanjian daripada Nabi, para Nabi dan Rasul. Apa perjanjian dia? Ialah apa? Andai kata kalau Nabi Muhammad SAW hadir pada zaman mereka, mereka semua kena ikut Nabi SAW. Semua para Nabi dan Rasul kan, kalau tiba-tiba lah kebetulan diorang ni Nabi Rasul bawa risalah, tapi tiba-tiba kalau Nabi SAW dilahirkan pada zaman diorang kena ikut Nabi SAW. Diorang kena tinggal semua kerja dia kena ikut Nabi SAW. Diorang kena tinggal dia punya kitab, dia kena ikut kitab Nabi SAW. Sebab tu nanti Nabi Isa AS dia akan ikut syariat Nabi SAW. Dia tak boleh bawa Injil kan? Dia tak boleh bawa Bible. Dia kena ikut Al-Quran. Dia kena ikut syariat. Ini kan syariat lah, fiqah kita, fiqah Nabi Muhammad SAW. Itu khususiat. Boleh? Itu besarlah anugerah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baik. Sebab dinamakannya Lailatul Qadar. Kenapa nama dia ni Lailatul Qadar, malam Al-Qadar? Kerana apa? Pertama kata para ulama, kerana kedudukannya yang sangat tinggi dan agung. Al-Qadar, qadar ni kan kadar ketinggian, kebesaran. Sedangkan sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa sebab dinamakannya Lailatul Qadar adalah kerana Allah telah menentukan seluruh perkara untuk hamba-Nya pada malam tersebut. Maksudnya takdir hamba ni ditentukan pada malam Al-Qadar. Okey, takdir seorang hamba ni ditentukan pada malam Al-Qadar. Sebab tu nama dia Lailatul Qadar, kan? Malam Qadar, kan? Malam penentuan lah bahasa kita. Baik. Keutamaan Lailatul Qadar. Di antara keutamaan yang terdapat pada malam Al-Qadar adalah sebagai berikut. Pertama, amalan kebaikan yang dilakukan pada malam Al-Qadar lebih afdal daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Yang kedua, terlihatnya kejadian-kejadian alam ghaib bagi para hamba yang diberi izin. Poin dia kat situ. Yang diberi izin oleh Allah untuk dapat melihatnya. Jadi malam Al-Qadar ni of course lah malam yang sangat ajaib kan. Jadi macam-macam hal berlaku. Tapi tak semua orang Allah Ta'ala izin untuk nampak. Kan? Ada orang yang nampak, contohnya kita baca kisah ulama terdahulu, antaranya Imam Nawawi. Ini saya sebut benda ni anugerah. Kan? Bila kita sebut anugerah, maksudnya kalau Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala bagi. Kalau tak, Allah Ta'ala tak bagilah. Walaupun kita bangun tiap-tiap malam. Kan? Mungkin ada di kalangan kita, dia dah tiap-tiap tahun dia bangun tiap-tiap malam kan, tapi tak pernah nampak apa pun kan. Iyalah, sebab benda tu anugerah kan. Dan dia tak syarat, dia memang pilihan Allah Ta'ala. Buktinya apa? Buktinya kita baca di dalam manakib, biografi Imam Nawawi rahimahullah. Kan, Imam Nawawi tokoh, salah seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i, juga tokoh dalam ilmu hadis. Beliau al-hafiz dalam ilmu hadis kan. Pengarang kitab Riyadhus Salihin, Al-Adhkar Imam Nawawi,
kitab Syarah Sahih Muslim, dan banyak lagi kitab-kitab dia. Okey, jadi Imam Nawawi ketika mana diriwayatkan dalam biografi dia, ketika mana dia kecil lagi, umur dia dalam 3-4 tahun. Okey, ketika mana umur dia 3-4 tahun tu, satu malam di dalam malam-malam bulan Ramadan, dia kata, Hafsal cerah sangat ni kan, cerah silau lah. Dia kata cerah sangat. Dia kata apa cahaya terang sangat ni kan. Dia kejut mak ayah dia kan. Mak ayah dia kata mana cerah ni kan, tak nampak apa, gelap je kan, ni malam. Ni cerita zaman dulu tuan-tuan, bukan ada lampu kan, ni cerita 800 tahun lepas kan, mana ada lampu jalan ke, spotlight, mana ada kan. Tapi dia kata cerah sangat ni kan. Jadi mak ayah dia pun tengok, tahulah dia orang bahawasanya malam ni malam Lailatul Qadar. Tapi yang nampak tu siapa? Budak kecil. Umur 3 tahun, 4 tahun. Itu Imam Nawawi. Dan itu antara kata para ulama, isyarat lah, tanda-tanda kewalian Imam Nawawi rahimahullah. Sejak kecil lagi dia dah Allah Ta'ala pilih lah. Tu kita sebut benda ni pilihan Allah kan. Kalau Allah Ta'ala bagi kita nampak, ya Alhamdulillah. Kalau tak nampak pun, ya tak ada masalah kan, beramal je lah. Tak ada. Bukanlah kita nak kena cari-cari, tunggu-tunggu pergi tengok kat luar rumah kan, pergi teropong kok nampak malaikat. Tak payah tuan-tuan. Kalau nampak, ya nampak kan. Ada seorang ulama tu, dia pun tak perasan, tapi dia tahu macam mana. Dia ketika tu dia nak ambil wuduk, nak solat tahajud, dia ambil wuduk dekat telaga kan. Ni masyhur kisah Tok Bendang Daya. Tok Bendang Daya 1. Tok Bendang Daya ni ulama besar di Fatani lah, di Bendang Daya, nama kawasan. Orang panggil dia Tok Bendang Daya. Jadi Tok Bendang Daya ni tentu dia nak ambil wuduk, dia letak kopiah serban dia dekat atas pokok. Dia ada telaga dia lah, kat seperti telaga dia ada pokok. So dia nampak ada pokok tu, dia letaklah kopiah dia tu kat atas pokok tu. Kemudian dia ambil lah wuduk. Dia ambil wuduk tu, selesai ambil wuduk tu, dia nak ambil kopiah dia, tak jumpa. Mana kopiah dia? Tu cari-cari, dia tengok, lah kat atas tu. Kopiah dia dah kat atas pokok. Rupanya tadi pokok tu sujud. Jadi pokok tu duduk sebelah tu. Jadi pokok tu sujud, sekarang pokok tu dah bangun balik lah. Kan? Jadi dia kata, ni kan. Sebab serban dia ada kat atas tu. Jadi disebabkan itu dia kata, tahulah malam ni malam Lailatul Qadar. Maka dia pun doa lah. Sebab itu nanti kita akan tengok antara amalan yang kita boleh buat yang memang dituntut pada malam Lailatul Qadar ialah apa? Doa. So dia doa apa? Dia doa, ya Allah bagilah 7 keturunan dia tu semua jadi alim ulama. Dan memang sampai sekarang keturunan dia semua alim ulama. Kan? Jadi ini antara benda lah yang kita boleh buat. Pertama doa. Tu satu juga yang diingatkan oleh guru-guru kita ialah apa? Ialah para ulama, antaranya yang diingatkan oleh sahabat kami Ustaz Syahid Syahuddin Al-Azhari hafizahullah, ialah apa? Ialah jangan lupa juga doa untuk keturunan kita. Pertama, keturunan kita yang dah pergi dahulu, iaitu tok nenek moyang itu kan. Itu antara benda yang saya ingat guru saya pesan bila kita baca kitab kan, mula nak baca kitab tu dia suruh hadiah Fatihah kepada 3 orang. Pertama pengarang kitab, yang kedua para ulama, yang ketiganya ialah kepada seluruh keturunan itu yang dah pergi dulu. Kenapa? Pertama, kita hadiah Fatihah kepada pengarang sebab ialah kalau dia tak tulis kitab, kita pun tak boleh nak belajar. Yang kedua, kenapa kepada para ulama? Sebab para ulama lah yang ajar kita sampai kita boleh faham kitab ni. Dan yang ketiga ialah kepada keturunan kita tu, Fatihah tu. Sebab apa? Sebab kalau dia orang tak ada, kita pun tak ada juga. Sebab dia orang ada lah, kita ni ada. Dan mungkin dengan asbab doa dia orang lah kita ni jadi macam sekarang. Dan kita tak tahu. Yang guru para ulama kita kata, kita contoh bila kita pergi Haramain kan, Mekah, Madinah, dia kata kita ni dapat sampai ke Haramain ni berkemungkinan daripada doa tok nenek moyang kita kan. Dia doa bagilah anak cucu saya dapat sampai sini kan. Boleh jadi. Jadi antara bakti kita kepada tok nenek moyang kita ialah apa? Jangan lupa dia orang dalam doa kita dan juga dalam Fatihah kita. Begitulah juga dengan keturunan kita ke depan. Jangan lupa doakan dia orang. Walaupun kita mungkin tak sempat jumpa pun cucu kita, cicit kita kan, tak sempat jumpa pun, tapi doakan. Sebab apa? Ketika mana Nabi SAW pergi Taif kan Nabi cedera kan, orang baling batu dan sebagainya kan, sampai malaikat gunung datang lah. Allah Ta'ala utuskan malaikat gunung nak campak. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kau nak, kami akan campak 2 gunung Akhbashain ni kan. Akhbashain ni 2 gunung yang ada 2 banjaran yang ada dekat keliling Mekah. Dia bukan gunung Taif. Taif tu memang gunung dah, tapi di Mekah tu dia ada dua banjaran lah.
Jabal Abil Qubais tu kan, Banjaran Abil Qubais tu, Gunung Abil Qubais yang orang tahu Gunung Ajiat semua tu, kawasan ni lah, kawasan Ajiat tu. Sebelah lagi ni Jabal Qayqaan kan, belah Jabal Umar tu. Jadi dia kata, ya Rasulullah, kalau kau nak, kami akan angkat dua gunung ni, campak dekat orang-orang, hempak orang-orang Taif ni. Apa kata Nabi? Nabi kata tak payah. Sebab apa? Nabi kata, aku harap lahir daripada sulbi orang-orang Taif ni orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi itu doa Nabi untuk keturunan yang akan datang tu. Yang sekarang ni mungkinlah tak ada harapan kan, degil sangat kan. Tapi ke depan kita tak tahu kan, ke depan kita tak tahu, mungkin anak cucu dia orang tu terbuka hati nak masuk Islam kan. Dan akhirnya memang sampai sekarang berislam kan, sampai sekarang Taif ni ialah kawasan orang Islam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu doa untuk keturunan. Jangan lupalah. Boleh? Baik. Wallahu alam. Kemudian dia kata tanda-tanda Lailatul Qadar. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar, pertama, suhu cuaca pada pagi harinya dalam keadaan sedang tidak panas dan tidak dingin. Yang kedua, sinar mataharinya pada pagi harinya lemah kerana tertutup oleh para malaikat yang naik turun pada malam tersebut. Sebab pada malam Lailatul Qadar ni ramai sangat malaikat yang turun naik ke langit kan, naik turun ke bumi, naik ke langit tu ramai sangat, sampai jadi mendung. Dan yang ketiga, air laut menjadi tawar tidak masin pada malam Lailatul Qadar. Okey, ni bolehlah try tuan-tuan. Kan kalau rumah dekat dengan laut kan, boleh pergi inilah apa, Sepang bukan Sepang, apa, Morik ke apa ke kan, boleh try pergi tengok. Jangan try rasa air longkang tak jadi apa. Air swimming pool pun wallah alam lah, tak tahu. Okey, ni. Tapi mungkin ada orang tanya, Ustaz, semua tanda ni kan, tanda ni suhu cuaca sedang, tak panas, tak sejuk, matahari lemah ni kan siang, dan tanda ni kan siang. Jadi ada orang tanya, apakah faedah, hikmah kita tahu tanda-tanda? Sebab benda tu dah berlalu. Kalau boleh tanda tu sebelum lah kan. Tak, ni tak ada tanda sebelum kan, semua tanda selepas. Jadi apa faedahnya selepas? Baik, maka kata para ulama, tetap dianjurkan kita ni untuk bersemangat dalam beribadah pada pagi hari Lailatul Qadar tu. Walaupun dah siang, tetap disunatkan kita ni beribadah seperti mana kita semangat ibadah pada malam ni. Sebab apa? Sebab ada 4 malam dan ada 4 hari, ada 4 malam, ada 4 hari yang mana fadilat dia sama macam malam dia. Okey, sama fadilat dia macam malam dia. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, arba'u layalihinna ka'ayyamihinna wa ayyamuhunna ka'layalihinna yubirrullahu fihinna al-qasam wa ya'tiqu fihinna an-nasam wa yu'til jazil. Okey, Allah Ta'ala kata, Nabi kata apa? 4 dari malam-malam hari kedudukannya adalah sama dengan siang-siang harinya. Okey, 4 malam tu sama, dia punya siang tu sama, fadilat dia insya-Allah dapat juga. Okey, dia iaitu apa? Allah Ta'ala memakbulkan sumpah hambanya, membebaskan hambanya dari neraka dan memberikan pahala yang besar pada hari-hari dan malam-malam tersebut. Apa dia? Pertama, Lailatul Qadri wa sabahuha, malam Lailatul Qadar dan pagi hari dia. Yang kedua ialah apa? Wa Lailatul Arafah wa sabahuha, dan malam Arafah dan juga malam Arafah dan juga apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan pagi hari dia. Wa nisfu Sya'ban, wa Lailatul nisfu Sya'ban wa sabahuha. Okey, malam nisfu Sya'ban dan siang harinya, wa Lailatul Jumu'ah wa sabahuha, dan malam Jumaat dan pagi harinya. So tiga ni fadilah dia pada malam kan, malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban dan malam Jumaat. Ini fadilah waktu malam, tapi siang hari dia pun sama, fadilat pun masih ada lagi. Bukan malam je lepas tu dah terputus, tak. Siang hari tu pun sebetulnya kita teruskan ibadah agak. Okey, begitulah juga dengan hari Arafah kan. Hari Arafah kita biasa sebut siang lah, tapi malam dia pun masih lagi waktu ibadah.
Okey, masih dapat fadilat tersebut. Dan kita pun tahu kan, memang waktu wukuf tu sampai malam. Kan, wukuf tu bukan sampai maghrib dia, tak. Wukuf tu sampai sebelum subuh. Betul? Maksudnya selagi orang tu cuma hilanglah waktu fadilat tu, hilanglah kan. Tapi kalau dia masuk, sebab tu adalah jenis geng-geng yang buat haji tak pakai visa haji ni kan. Dia orang masuk bila? Masuk malam. Maksudnya malam orang pergi mabit Muzdalifah tu, baru dia orang masuk Arafah. Mabit dia orang wukuf time tu. Sebab time tu polis dah tak jaga dah. Kan? Polis dah tak jaga, polis pun semua dah sibuk, dah penat dah tuan-tuan. Dah orang dah jaga 2-3 hari sebelum kan, tak nak bagi orang masuk kan Arafah tu kan. Bila lepas tengah hari Arafah, lepas malam Arafah tu, dia orang dah jalan dah. Semua pun pergi Muzdalifah, dah pergi Mina kan. Dah siap-siap tunggu untuk orang melontar kan. Jadi time tu lah ada orang time tu masuk Arafah. Ini bukan nak ajar tuan-tuan macam illegal, tak, nak cerita je. Adalah orang buat macam tu kan. Tapi nak masuk malam pun, saya dengar lah ada kawan-kawan yang buat macam tu kan. Nak naik teksi bayar 5,000 tuan-tuan. Dah macam naik flight dah kan. Ni naik flight pun murah lagi kan. Ni kawan saya baru pergi ni umrah, flight Saudi airline ni baru 3,600 kan. Nak masuk Arafah tu mahal lagi. Naik teksi pun kan 5,000 rial. Ya Allah. Tapi nak buat haji punya pasal kan, boleh lah. Dari sudut boleh tu boleh. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah 4 malam yang mana siang hari ni pun insya-Allah fadilatnya masih sama. Cuma of course lah, kalau kita dapat malam tu lain lah sikit kan. Lain lah sikit dia punya apa, nikmat dia tu. Boleh. Baik. Kemudian dia kata ketetapan waktu terjadinya Lailatul Qadar. Ni selalu orang duk bahas ni. Bila Lailatul Qadar ni? Baik. Pertama, Lailatul Qadar ni persoalannya ialah dia tu tetap ke setiap tahun ataupun berbeza-beza. Itu kan persoalan pertama. Maka masalah ni khilaf. Okey, sebahagian besar daripada para sahabat Nabi SAW dan Imam Syafi'i, imam mazhab kita sendiri, berpendapat bahawa Lailatul Qadar terjadi pada malam tertentu dan tidak berubah-ubah pada setiap tahunnya. Ini pendapat Imam Syafi'i dan juga sebahagian para sahabat Nabi SAW. Okay. Pendapat yang kedua, pendapat guru Imam Syafi'i, iaitulah Imam Malik, dan anak murid Imam Syafi'i, iaitulah Imam Ahmad, Imam Muzani, begitu juga Imam Nawawi, Imam Ibn Khuzaimah dan lain-lainnya, berpendapat bahawa Lailatul Qadar terjadi pada malam yang berbeza-beza pada setiap tahunnya. Okey? Jadi ada yang kata tak, malam tu dia tak berubah. Ada yang kata tak, setiap malam berubah pada setiap tahun tu berubah. Malam lain-lain. Baik. Andai kata kita berpegang dengan dua-dua pendapat, tak kisahlah bila malamnya tu. Maka ada 8 pendapat para ulama tuan-tuan. Bilakah malam Lailatul Qadar? Khilaf banyaklah. Baik. Pendapat yang pertama, pendapat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas mengatakan apa? Malam Lailatul Qadar ni ialah pada 1 Ramadan. Lagi jauh tu. Dah lepas dah. Malam pertama Ramadan itulah malam Lailatul Qadar. Itu pendapat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Okey. Menurut pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud ni salah seorang sahabat yang menjadi ulama di zaman Nabi SAW. Dia kata apa? Dia kata Lailatul Qadar ini ialah pada malam 17 Ramadan. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kan? Maksudnya Al-Quran, nuzul Al-Quran berlaku pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita tahu nuzul Al-Quran kan 17 bulan. Jadi 17 Ramadan lah. Kan ada munasabah juga tu. Betul tak? Itu pendapat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Menurut pendapat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali kata berlaku malam Lailatul Qadar ni malam 19 Ramadan. Okey. Menurut Imam Hasan Al-Basri pula, Imam Hasan Al-Basri kata malam Lailatul Qadar ni ialah pada 10 malam yang kedua. Maksudnya 11 sampai 20 hari bulan. Jadi kalau kita tengok pendapat-pendapat yang awal ni, semuanya bukan malam terakhir pun. Betul tak?
Bukan 10 malam terakhir. Jadi 10 malam terakhir itu memang ada pendapat, sekejap lagi lah kita sebut. Cuma nak bagi tahu apa? Sebenarnya daripada awal Ramadan lagi dah ada potensi dah Lailatul Qadar tu. Jadi ini yang saya sebut tadi. Jangan sebagai orang dia nak tunggu yang 10 malam terakhir baru dia nak beramal. Dah, bukan macam tu. Sebetulnya daripada malam pertama lagi awak bersungguh-sungguh beribadah. Walaupun ia betul kan, Nabi SAW sendiri, Nabi memang kuat beribadah lah. Pada 10 malam terakhir tu Nabi itikaf, Nabi punya sedekah makin banyak. Dan Nabi bukan sekadar Nabi saja itikaf, Nabi ajak family sekali kan. Nabi suruh semua isteri-isteri Nabi semua itikaf time tu kan, semuanya itikaf dekat masjid, termasuklah isteri-isteri Nabi SAW sekali. Mereka semua pun itikaf dalam masjid. Kan, padahal rumah Nabi sebelah masjid je kan, bukan jauh pun. Betul. Tapi untuk Lailatul Qadar memang kita untuk 10 malam terakhir Nabi suruh isteri-isteri Nabi pun itikaf di masjid. Itu satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu benda lah untuk kita tengok kan. Ya. Ahlan. Betul? Betul? Allah, dia wallahu alam. Wallahu alam. Kita pun tak tahu macam mana hakikat dia, tetapi zahir masalah tu kan sebab malam ni sentiasa je ada kat dunia ni. Betul tak? Jadi tetapi kan kita sebab ke depan kita akan belajar bukan belajar, kita akan sebut tentang khilaf ulama tentang bila terjadi Lailatul Qadar ni. Yang kita sebut sekarang ni semua yang tetap. Nanti kita akan sebut menurut pendapat sebahagian ulama yang kata berbeza-beza hari tu. Contohnya nanti kita sebut kat sini kan. Contoh pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali dia mengatakan, dan ulama lain mengatakan bahawasanya malam Lailatul Qadar ni kita nak tahu berdasarkan hari apa kita mula puasa. Okey, hari apa kita mula puasa, maka dari situlah kita boleh bajet lebih kurang bilakah kita punya Lailatul Qadar. Tapi isunya apa sekarang? Isunya kan kita mula puasa kan tak sama. Betul tak? Kita puasa sama ke? Tak sama. Saudi mula puasa awal, hari Sabtu dah puasa. Ada setengah negara. Mana lagi negara yang puasa Sabtu? US Sabtu juga. Sebahagian di US Indon puasa Sabtu lagi. Ada banyak negara lah yang puasa hari Sabtu. Okey, kita puasa hari Ahad. Betul tak? Jadi kalau ikut kaedah Imam Ghazali, kalau puasa hari Sabtu, malam Lailatul Qadar dia 23 Ramadan. Kalau kita hari Ahad, malam Lailatul Qadar kita 29 Ramadan. Takkanlah Indonesia hari ni 23 bila? Hari ni 21 kan? 22 lusa lah. Lusa. Dia orang Lailatul Qadar lusa, kita Lailatul Qadar hujung bulan. Kan dah macam mana? Jadi wallahu alam, kita pun tak tahulah. Kan? Jadi benda ni rahsia Allah Ta'ala lah. Jadi macam mana benda tu hakikat dia, ya wallahu alam, kita pun tak pasti. Cuma oleh kerana itu, ni saya nak sebut lah. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali ni, Imam Ghazali dia bagi kaedah jadi. Tapi kaedah ni ramai ulama guna lah. Dan ada antara ulama, Imam Abu Hasan, dia kata apa? Dia kata semenjak aku balik, aku tak pernah tak dapat Lailatul Qadar setiap tahun dengan menggunakan kaedah yang Imam Ghazali bagi ni. Itu kata-kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Dia kata sejak aku balik, aku tak pernah sekali pun terlepas Lailatul Qadar dengan menggunakan kaedah yang Imam Ghazali bagi ni. Iaitu apa? Iaitu kalau macam saya sebut tadi, kalaulah Ramadan tu masuk hari Ahad dan hari Rabu, maksudnya satu Ramadan tu hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadar tu insya-Allah malam 29. Cuma kita ni malam 29. Tetapi kalau masuk hari Isnin, maka Lailatul Qadar tu ialah malam 21. Kalau hari Selasa dan hari Jumaat, malam Lailatul Qadar tu malam 27. Okay, dia malam 27. Tapi mengikut mazhab Maliki tak. Memang setiap tahun malam 27 lah.
Tak ada pula macam tu kan. Sama kat Mekah. Sebab tu kita tengok Mekah malam 27 tu kan dia buat khatam Quran. Kan? Memang seramai-ramai, saya rasa lagi ramai daripada orang waktu haji. Malam 27 Ramadan tu lebih ramai daripada orang waktu haji. Waktu haji kan ada limit. Orang paling ramai pun 3 juta aje. Okey, ini tahun kalau Ramadan sampai melimpah tu. Luar masjid tu saya rasa lebih 1 kilo. Lebih 1 kilo daripada dataran masjid tu kan. Ke belakang tu lebih 1 kilo. Jemaah penuh. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia malam 27 lah. Tapi kalau ikut Imam Ghazali, kalau Selasa dan Jumaat malam 27. Kalau hari Khamis malam 25. Kalau hari Sabtu malam 23. Okey. Daripada sini kita boleh ambil apa? Sebagai langkah berhati-hati. Yalah macam saya sebut tadilah. Boleh jadi kita ni mungkin kita silap, atau boleh jadi dia orang silap ke macam mana kan, tak kisah. Tapi kita ambil lah, walaupun kita malam 29, malam 23 janganlah tinggal, ya kan. Malam 23 jangan tinggal. Malam 21 pun itu pendapat Imam Syafi'i sendiri. Malam 21 Ramadan, Imam Syafi'i mengatakan malam 21 Ramadan ialah malam Lailatul Qadar. Bila malam tadi ya, kan, malam tadi dan siang ni. Jadi still pendapat tu masih valid. Jadi jangan sia-siakan. Malam 23 nanti pun jangan sia-siakan, sebab ada kemungkinan kan di Saudi, di Indonesia, kita dengan Indonesia bukan jauh. Kalau kat Saudi tu mungkin jauh sikit lah. Kita dengan Indonesia bukan jauh. Jadi boleh jadi sebenarnya 23 tu lah Lailatul Qadar, kan tak tahu. Okey, so jangan lepaskan amal tersebut. Ya. Itu kita kata malam 23 kita, yalah malam 23 kita ke dia lain juga kan, betul juga. Ikut sebab tu kita kata tiap-tiap malam lah. Betul tak? Kalau dia sepatutnya tiap-tiap malam. Itu kita kata betul tak? So, kalau boleh itulah, kalau boleh. Betul? Tak tahu, tak sebut pula. Tak sebut pula dalam kisah tu malam ke berapa. Okey, tak sebut pula. Baik. Mungkin sebahagian tuan-tuan tertanya, bukanlah tanya, mungkin ada yang nak tanyalah. Ustaz, ni dia ada dalil tak? Kan. Ni masalah ni ada dalil tak? Jawapannya tuan-tuan confirm tak ada dalil. Semua ni berdasarkan apa? Semua ni berdasarkan tajribah. Tajribah ni apa? Pengalaman. Okey, tajribah ni yang kita biasa sebut sebagai mujarab. Mujarab tu apa? Apa maksud? Kalau orang sebut ubat ni mujarab ni, apa maksud mujarab? Apa dia? Bagus. Efektif. Kenapa dia efektif? Macam mana kita tahu sesuatu tu dia efektif? Okey, memang of course lah kesan tu efektif. Tapi macam mana kita tahu kesan tu efektif? Pengalaman. Ya memang pengalaman. Macam mana kita tahu? Sebab pengalaman tu berulang kali. Betul tak? Jadi ubat-ubat tak payah cerita ubat-ubat kampung tradisional ni. Tak, hatta ubat dekat hospital kan, ubat dekat farmasi. Kenapa ubat tersebut, contoh kita bila pening kepala, bila demam kita makan Panadol, paracetamol kan. Kenapa kita makan paracetamol? Dari mana datang, mana kita tahu paracetamol tu ubat yang berkesan untuk mengubati kita punya demam dan pening kepala? Mana kita tahu tuan-tuan? Sebab berulang kali orang cuba, bukti kesannya sama. Itu namanya mujarab. Kan? Daripada 30 orang, daripada 50 orang, daripada 100 orang yang guna, 80 orang kata hasilnya sama. Itu kata mujarab tu. Jadi samalah juga dengan ubat-ubat tradisional sama. Kan? Tiba-tiba ada seorang kata, saya tak jadi pun. Awak seorang yang tak jadi, 100 orang lain semua okey je. Semua kata, semua memberi feedback yang sama. Sebab tu kita kata ubat ni mujarab. Maka beginilah juga benda ni. Dia pengamalan ulama. Ulama ramai-ramai kata, kami bila cuba ni jadi. Kami bila cuba ni jadi. Habis tu Imam Ghazali macam mana? Dia berdasarkan observation dia. Kan? Observation dia waktu Ramadan kali ni, ialah dia hidup berapa lama kan. Jadi dia bolehlah buat survey tu kan. Survey berdasarkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya Ramadan tahun ni saya jumpa Lailatul Qadar pada ni. Tengok bila masuk kan? Dan bila test berulang kali jadi. Ulama lain pun test jadi. Jadi dari situlah. Benda tu tak ada dalil. Dia tak perlu dalil pun benda ni. Betul? Dia tak perlu dalil.
Jadi dia berdasarkan pengalaman. Tapi kalau kita tak nak percaya, ya khalas, tak berdosa pun. Saya tak nak percaya lah ni semua ni kan, tak ada hadis Quran pun tak ada, tak nak percaya, tak ada masalah, tak berdosa pun tuan-tuan. Okay? Cuma ini namanya bahasa kita macam trik lah kan, jalan mudah lah ulama kita nak bagi. Tapi still kalau Allah Ta'ala tak izin untuk tengok, tak nampak juga, betul kan? Akhirnya benda tu rezeki, betul tak? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya selalu sebut benda ni saya kena terangkan lah, sebab nanti ada orang salah faham kan, ni dari mana ni kan Imam Ghazali ambil ni, Nabi tak sebut pun kan, Nabi suruh itikaf je kan, 10 malam tu buatlah tiap-tiap hari. Betul, memang betul, tetapi benda ni ialah berdasarkan pengalaman mereka. Sama lah dulu saya, waktu zaman saya minat buat apa ni, dulu kita buat apa, program-program dengan budak-budak kan, saya tengok ada satu tulisan, saya rasa tulisan Dr. Fadlah Kamsah kot, tentang sifat-sifat orang mengikut bulan kelahiran kan. Jadi ada orang kata ini khurafat ni kan, dia kata tak, ni saya tengok berdasarkan observation selama 20 tahun. Orang yang lahir Januari perangai dia macam mana, orang lahir Februari perangai dia macam mana, orang lahir Mac perangai dia macam mana kan, ada benda tu, tuan-tuan boleh cari kat internet, ada. Tak salah saya lah, kalau tak salah saya Dr. Fadlah Kamsah lah, wallahualam, mungkin orang lain ke dia ambil orang lain punya, dia campur-campur ke apa kan. Tapi macam tu kita tengok, dan bila kita tengok memang lah kan, kita tengok kena dengan bulan tahun kita tu, kena kan, nampak sama lah, ni apa ni kan, ni sihir ke apa kan, tahu kan. Benda tu ialah observation. Macam orang kampung lah kata, tengok awal ni 3 hari lagi ni nak hujan, ini jin ke apa? Tak. Benda tu observation. Pengalaman melihat angin, melihat awan selama berpuluh tahun tu kan. Belajar daripada orang-orang tua dulu. Sama ke nak tahu ombak, nak kat mana ada ikan, kat mana ada ketang kan. Tu ilmu alam. Kan? Dari mana dapat? Observation sama. Jadi benda tu sains, cuma tidak dibukukan seperti mana ilmu sains yang kita belajar ni lah. Itu je beza dia kan. Sama je sebenarnya, Newton ke apa semua kan, fizik, kimia, semuanya pengalaman sama. Hatta dia orang pun ada bid'ah yang dia orang buat juga. Contohnya apa, kalau kita belajar kimia kan, saya ingat lagi ada satu bahan kimia tu nama dia benzin kan. Benzin tu kan dia punya tu kan macam ring kan. Saya tanya guru saya, dari mana dapat ring tu kan? Mana dia ada idea nak buat ring tu? Berdasarkan mimpi je. Dia mimpi tengok ada ular kejar ekor dia kan. Jadi pusing. Dari situ dia dapat idea macam mana benzin tu untuk stabilkan kimia tu kan. Ialah berdasarkan ular dalam mimpi dia tu. Orang kafir pun percaya mimpi. Tiba-tiba kita kata mimpi khurafat pula. Kan? Padahal orang mimpi Nabi, orang mimpi orang soleh kan. Kita kata khurafat. Apa pula? Mimpi ni kan Nabi sebut salah satu daripada 1/46 daripada nubuah, daripada kenabian kot. Mimpi yang solehah kan, mimpi yang benar ni ialah 1/46 daripada kenabian. Jadi boleh jadi mimpi tu betul, boleh jadilah salah, tetapi ada kemungkinan betul. Jadi yang tolak terus semua. Betul? Semak lu dengan syariat. Boleh tuan-tuan? Baik. Yang terakhir, dah habis waktu dah saya ni. Kita habiskanlah. Dia poin yang penting dia tuan-tuan ialah apa nak buat malam tu. Tu penting dia. Apa yang kita nak buat. Jadi disebutkan kat sini disunatkan pada malam Lailatul Qadar untuk apa? Banyakkan amal lah, of course lah. Apa dia? Seperti solat, baca Quran, selawat kepada Nabi, dan yang paling penting ialah apa? Ialah banyakkan doa. Sebab apa? Berdasarkan hadis, dalam hadis Nabi SAW, satu hari Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, kan qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha, qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey, Sayyidatina Aisyah kata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku melihat malam Lailatul Qadar? Maka Nabi kata apa yang harus aku ucapkan? Ini soalan Sayyidatina Aisyah. Kalau aku jumpa Lailatul Qadar, apa yang aku nak sebut? Nak baca apa ni? Maka Nabi kata, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau yang maha pengampun, yang suka mengampunkan. Tuhibbul afwa, yang suka mengampunkan. Fa'fu anni, maka ampunkan aku.
Okey, maafkan aku. Boleh? Jadi ini ialah benda yang kita nak minta sangat malam Lailatul Qadar ialah apa? Banyakkan doa. Doa untuk diri kita, doa untuk ahli keluarga kita, doa untuk kaum muslimin. Okey? Kalau boleh doa untuk seluruh kaum muslimin tu. Banyakkan doa. Okey, tapi selain daripada doa itulah tadi amal-amal lain kan. Tapi paling banyak sebenarnya banyakkan doa. Sebab apa? Ni doa makbul kan. Waktu-waktu antara waktu mustajab doa. So jangan sia-siakan malam Lailatul Qadar. Boleh tuan-tuan? Dan paling kurang kalau boleh, ni amalan para ulama lah. Kalau boleh kita tak tidur malam lah. Ya, maksudnya sepanjang malam tu ibadah. Tapi yelah tuan-tuan, saya faham kebanyakan daripada kita ni semuanya masih bekerja kan. Macam mana tak tidur pula kan? Macam mana nak pergi kerja? Kita kerja tu wajib. Malam Lailatul Qadar ni sunat je. Okey, kerja tu wajib, cari nafkah tu wajib tuan-tuan. So nak tak nak kita kena tidur lah. Okey, tapi kalau boleh bangun malam, bangun walaupun setengah jam sebelum subuh kan. Okey, bangunlah. Maksudnya setengah jam lebih awal daripada waktu kita sahur. Tuan-tuan sahur pukul 5.30 mungkin. Kan, bangun awal sikit pukul 5. Okey, orang perempuan confirm lah, insya-Allah lah, biasa memang bangun awal. Betul tak? Ke tak juga. Zaman sekarang instant kan. Mak-mak dulu memang bangun awal kan, nak masak kan, masak meriah macam nak kenduri. Zaman sekarang ni order Foodpanda, Grab je kan, pergi kedai makan, kedai mamak. Ala kulli hal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apalah. Okey, kita bangun awal sikit untuk ibadah. Okey, kalau lah tak boleh juga, tak larat. Kita ni memang jenis saya tak boleh ustaz, kalau saya tak cukup rehat, saya tak boleh nak kerja siang. Kan ada orang macam tu. Baik, paling tidak kita buat dua benda. Apa dia? Solat Isyak secara berjemaah dan solat subuh secara berjemaah. Itu minimum untuk dikatakan kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Dalam hadis disebutkan siapa yang solat Isyak secara berjemaah, dia dikira telah menghidupkan separuh malam. Dan barang siapa yang solat subuh dan solat Isyak secara berjemaah, maka dia dikira seperti telah menghidupkan sepanjang malam. Okey, dia telah hidupkan sepanjang malam tu dengan amal ibadah. So itu minimum lah tuan-tuan. Minimum. Solat Isyak berjemaah, solat subuh berjemaah. So jaga. Maksudnya dua benda ni jaga. 10 terakhir ni jaga sungguh-sungguh lah. Isyak saya yakin tuan-tuan semua solat tarawih. So tak ada keraguan lah di situ. Kecuali tuan-tuan pergi buka puasa kat luar lah. Mungkin takut terlepas. Tapi kalau tuan-tuan buka puasa kat sini, insyaAllah tuan-tuan sempat nak solat Isyak berjemaah. Subuh tu. Subuh tu cubalah sedaya upaya jemaah. Kalau tak boleh nak jemaah kat surau pun, jemaah kat rumah. Tapi mesti jemaah lah, jemaah kat rumah. Jemaah bersama family lah, suami isteri, dengan anak-anak kan. Solat jemaah. Untuk kita dapat apa tuan-tuan tadi? Fadilat menghidupkan malam Al-Qadar. Boleh tuan-tuan? So saya rasa cukup sekadar tu. Yang baik itu datang Allah, kurang itu datang dari kemandi saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Semoga Allah SWT terima semua amal kita tuan-tuan. Sedekah kita, puasa kita, bacaan Quran kita, solat kita, tarawih kita, witir kita, qiyamul lail kita semua. Dan Allah Ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina, ampunkan semua dosa kita, dosa ahli keluarga kita, dosa kaum kerabat kita, dosa anak-anak kita, dosa mak ayah kita, dosa semualah ahli keluarga, orang-orang yang kita kasihi, sahabat-sahabat kita. Dan Allah Ta'ala bebaskan kita semua daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita harap-harapkan sangat tuan-tuan di bulan Ramadan ini. Dan memang itu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita tetap memohon dan meminta pada setiap hari dan masa untuk Allah Ta'ala bebaskan kita semua daripada api neraka Allah. Jadi saya cukup sekadar tu. Sekali lagi yang baik dari Allah, kurang tu datang dari kemandi saya sendiri. Kita tangguhkan dulu tuan-tuan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah Akbar.